Jadi kalau kita lihat pada seni binanya lebih kepada ombak air ataupun lebih kepada tenunan tradisional Melayu kita ya. Ombak, ya guys, sepertinya ombak seni. Wah, hebat, luar biasa ya. Arsiteknya itu boleh berpikir bagaimana seni binanya tu seperti. Wah guys, baru buka kepada orang ramai. Ombak KLCC dah dapat sambutan seperti ini ya. Ratusan pengunjung datang mau tengok sendiri tarikan baru di tengah kota Kuala Lumpur. Persoalannya, apa sebenarnya yang buat tempat ini begitu menarik perhatian? Jom kita sama-sama saksikan di video pada kali ini. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozo Outdoor. Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan dan masih diberikan umur yang panjang. Guys, hari ini saya pergi ke Ombak KLCC. Ini adalah juga satu permintaan daripada kawan-kawan kita juga. Mantap. Untuk saya review tentang Ombak KLCC. Biasanya saya review tentang mall yang dah lama ditutup, yang dah ditinggalkan ataupun yang sudah kurang dikunjungi. Tetapi hari ini sangat berbeza kerana kita untuk melihat sendiri, iaitu Ombak KLCC yang baru dibuka pada hari ini. So, tanpa buang Ombak KLCC yang baru dibuka guys ya, hari pertama guys, bagaimana keadaan struktur di dalamnya guys ya, sebab saya pun mau tengok juga bagaimana situasinya juga, perbezaannya juga ya. Wah, ini sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai list planning untuk kita berkunjung di Ombak KLCC ini guys. Oke? Masa guys, mari kita sama-sama untuk melihat bagaimana keadaan Ombak KLCC yang baru dibuka itu. Jom. Okay. Ombak KLCC sebelum ini dikenali sebagai Lot M atau Gombak KLCC merupakan mercu tanda gaya hidup, seni dan komersial baharu di Presiden Kuala Lumpur City Centre yang dibangunkan oleh KLCC Property Holding KLCCP. Seni bina dan origin nama, jadi arkitek direka oleh arkitek antarabangsa Mustafa Cecabedin bekas rakan kongsi Felix Clark and Partners. Perkataan ombak menggambarkan alunan gelombang air yang dinamik dan seni tenunan tradisional Malaysia. Ia diterjemahkan pada fasad bangunan berlekuk serta struktur cantilever yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi. Untuk keluasan mempunyai ruang sewa bersih seluas 420,000 kaki persegi merangkumi 8 tingkat dan menyediakan 100 hingga 120 lot kedai berkonsepkan peruncitan gaya hidup terpilih. Wah. Untuk tarikan utama dan keistimewaan iaitu Galeri Petronas menjadi rumah baharu bagi galeri seni berprestis ini di Plaza Ombak KLCC. Apa yang menarik lagi tentang Ombak KLCC ini, ia mempunyai rooftop sky garden dengan pemandangan KLCC Park serta dataran awam terbuka 1 ekar untuk acara dan pameran pop-up. Inilah dia di hadapan Ombak KLCC yang kita lihat bentuknya adalah sama seperti ombak ataupun kalau saya lihat sendiri macam ikan paus pun ada. Itu pandangan saya lah. Jadi kalau korang daripada KLCC, korang boleh pergi ke masjid ni untuk solat, dan di sebelah betul-betul dengan masjid KLCC ini bersebelahan dengan Ombak KLCC ya. Korang boleh nampak sendiri. Jadi kita dah tengok pun daripada luar tadi bagaimana Ombak KLCC ini. Sebenarnya pada peringkat awal Ombak KLCC ini hendak dinamakan sebagai Lot M ataupun Gombak KLCC, tetapi pilihan yang terakhir sekali adalah ditukarkan kepada Ombak KLCC ya. Tapi kalau kita lihat di hadapan ni, daripada pintu masuk ni guys, masih lagi banyak kedai-kedai yang masih kosong lah. Maksudnya masih dalam pembinaan lagi, belum siap sepenuhnya ya, tetapi hari ini sudah pun dibuka kepada umum untuk masuk ke dalam Ombak KLCC ni. Jadi kalau kita lihat pada seni binanya lebih kepada ombak air ataupun lebih kepada tenunan tradisional Melayu kita ya. Ombak, ya guys, sepertinya ombak seni. Wah, hebat, luar biasa ya. Arsiteknya itu boleh berpikir bagaimana seni binanya tu seperti ombak-ombak. Jadi dia menjadi satu daya tarikan kepada pelancong juga. Dan tempat ini betul-betul berdekatan dengan KLCC, masjid. Wah, okey. Ini satu pengetahuan tentang Ombak KLCC ini dapat kita jadikan sebagai untuk kita berkunjung dan juga sebagai list tempat pelancongan juga. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarikan
kepada pelancong dari luar negara guys untuk berkunjung ke Malaysia. Okey, mantap ya. Okey. Itulah konsep pada bangunan ombak KLCC ini ya. So guys, sekarang kita berada betul-betul di hadapan pintu masuk ombak KLCC ni ya. Yang saya katakan tadi, memang reka bentuk dia ni memang sangat unik sekali ya. Jadi bentuknya tu memang betul lah seperti ombak air. Yang kita lihat ini adalah curve air ya. Nampak macam curve air ombak macam tu. Dan kalau kita pandang daripada tepi tu memang nampak bentuk macam ombak air. Tetapi kalau pandangan saya yang kedua, dia seperti ikan paus pun ada. Itu pandangan saya, pandangan orang berbeza-beza guys. Jadi ikan ini paus adalah di hadapan ombak KLCC. Lepas tu ada bugi. Kalau korang untuk naik bugi, tak tahu bugi ni pergi mana, saya pun tak tanya lagi ke mana tujuan bugi tu. Dan ini adalah pintu masuk ombak KLCC. Sebenarnya ombak KLCC ni dibuka kepada umum adalah hari ini. Tetapi untuk kedai-kedai yang di dalam ni saya pun tak lihat lagi bagaimana, ataupun ada yang belum beroperasi lagi. Jadi di sini kita boleh nampak ada dua bugi ni. Nanti saya tanya bugi ni pergi ke mana dan hantar pergi ke mana ya. Assalamualaikum. Saya Brozul Outdoor. Okey. Nak tanya bugi ni gimana bang? Pagi ni pergi kepada Ombak Mall, pergi Ombak Mall. ke Surat KLCC. Oh, Surat KLCC. Maknanya Surat KLCC Ombak Mall. Oh, jadi bugi ni kita kena order ataupun kita tunggu dia datang? Just tunggu giliran. Kalau dah sampai giliran akan naik. Itu je. Macam tunggu bas je lah. Tunggu macam tu. This is free. This is a FOC. Okey. Abang nama siapa? Saya Izzat. Saya Brozul Outdoor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama. Izzat. Jumpa Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Good. Kita dah tanya pada Abang Izzat kita tadi, bugi ni dia hantar orang pergi KLCC, kemudian daripada KLCC pergi ke ombak KLCC ni. Jadi guys, jom kita masuk lihat sendiri apakah yang ada di dalam ombak KLCC ni. Saya pun dah tak sabar sebenarnya nak tengok apa yang ada di dalam ni. Oh, sampai-sampai masuk kita dah dihidangkan dengan tempat yang begini ya. Tempat yang ada boleh kita duduk-duduk di sini. Oh, di sini adalah galeri untuk Petronas ya. Oh, banyak barang-barang Petronas yang dijual dekat sini. Pakaian-pakaian, baju-baju Petronas. Menarik. Dan apa yang saya lihat di sini macam cawan ni semua, tumbler ni semua. Okey. Oh, ni ada Voyage Kembara Latif Mohidin ya. Oh, ini galeri ni. Nampak guys barang-barang dia. Wow, ini adalah dia punya lukisan-lukisan dia. Sini ada barang-barang Petronas seperti pen ni. Ni untuk letak di belakang telefon. Saya tak tahu berapa harga. Korang kena datang sendiri berapa harga. Ada dia punya tumbler ni. Tumbler Petronas, topi Petronas. Saya ada topi ni sama macam topi saya. Oh, Mercedes. Topi Petronas tu cantik ni guys. Wow, ini baju-baju Petronas Adidas ya. Oh, ini limited edition guys. Nanti tak lama lagi F1 korang boleh belilah. Ni harga dia RM500 lagi RM500. Dahsyat. Okay, RM500. Dahsyat. Oh, atas bumbung dia ni ada lampu-lampu. Ada ombak atas ya? Betul. Ada ombak juga. Bang, nama siapa? Haikal. Ni nama siapa? Muhammad. Saya Brozul Outdoor. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Nak beli tak mampu, mahal sangat. Tengok je. Bagi tunjukkan kepada korang. InsyaAllah nanti kalau korang berkesempatan datang, mungkin waktu itu kedai dah banyak buka. Jadi itulah peluang korang untuk melihat sendiri bagaimana di dalam ombak KLCC. Sebenarnya di ombak KLCC ni nanti kita akan pergi dekat rooftop dia sana ya. Ini dia di level 5. Kita boleh lihat sendiri guys apa yang ada di tingkat 5 ni. Tingkat 5. Tidaklah terlalu besar sangat di dalam dia, macam ni. Begitupun di sini dia terasa bahang panas dia. Kenapa? Walaupun ada aircon, tapi sebab mungkin dia berhampiran dengan bumbung ni kan. Bila mall ni ataupun kaca dia kita berhampiran dengan bumbung dia ni, sebab tu kita terasa bahang panas walaupun ada aircon di kawasan ni ya. Jom kita pergi ke sana yang saya tunjukkan tadi apakah yang ada di sana. Sebab ramai sangat orang pergi kat sebelah sana ya. So guys, kita boleh nampak guys, beginilah keadaan daripada level 5 untuk kita lihat ke bawah kan. Saya nak tunjukkan kepada korang selang seri ya, eskalator dia kan. Okey. Jadi kalau korang akan datang ke sini dalam sebulan lagi, insyaAllah mungkin banyak kedai yang akan dibuka. So, kita sekarang berada betul-betul di atas ombak rindu. Ombak KLCC. Rindu? Inilah dia guys. Ombak KLCC, okey. KLCC di atas dia. Bagaimana yang ada di atas ombak KLCC ni ya. Okey. Cantik juga ya. Jadi korang boleh tengoklah pemandangan di atas ni. Korang boleh ambil gambar. Sebab pemandangan dia memang betul-betul bersebelahan dengan KLCC tu. Dengan cahaya matahari petang begini ya. Sekarang pun dah pukul 5.40 petang.
Jadi korang boleh nampak sendirilah pemandangan yang ada di atas ombak KLCC ni. Sebenarnya di benar, atas bang. ni macam nanti akan dibuat seperti taman, Okey. mana korang boleh duduk santai-santai ke atas ni, dan korang boleh bawa anak korang, keluarga korang ke atas ni untuk santai-santai di atas ombak KLCC ni ya. Tapi kalau waktu tengah hari saya rasa tak sesuai lah naik atas ni, sebab dia tak ada berbumbung. Jadi kalau Panas. korang nak naik ke atas ni sekitar pukul 5.40 macam ni, pukul 6 hingga 6.30, rasanya masa tu memang sangat sesuai. Apa lagi kalau waktu malam dengan cahaya lampu yang cantik-cantik Boleh tengok sunset. Ya, kan Abang Bruzul? Boleh tengok sunset. Ya, kalau bawa family lagi, wah memang sangat-sangat seronok lah. Ya, dapat berfoto-foto, dapat menikmati ya suasana ombak KLCC yang dikatakan pemandangannya tu berdekatan dengan KLCC. Jadi ini satu perkara yang sangat menarik ya guys. Sebab dengan adanya video ini dapat menentukan, menjadi satu rujukan kepada kita sebagai satu laluan jalan kita rancang, dan orang kata nampaklah bahawa perjalanan untuk menuju ke ombak KLCC ini satu perkara yang sesuai lah untuk kita semua, terutamanya kalau yang bawa family ya, berjalan-jalan di mall sambil-sambil tengok cuci mata, begitulah guys ya. Interior punya sangat-sangat menakjubkan, luar biasa guys. Itu lebih menarik lagi lah bagi saya lah. Kalau malam pukul 8, pukul 9 malam tu lagi lebih cantik. Sebab kebanyakan bangunan-bangunan yang ada di sekeliling Burung ombak gagak. KLCC ni, terutamanya kita nampak KLCC ni kan, dia akan lebih cantik lagi dengan lampu-lampu yang ada. Korang boleh tengok sendiri pemandangan yang ada di sepanjang di sekeliling ombak KLCC ni. Okey. Nampak Saya rasa kagum juga dengan ombak KLCC ni. Dan apa yang menarik sekarang ni, kalau kita Oh, gombak bukan ombak KLCC. lihatlah kebanyakannya ya, kalau mall yang baru dibuka yang ada di KL ni, terutamanya yang saya nampak ya, Okey. memang kebanyakannya mereka akan menyediakan di atas bumbung tu untuk kita kunjungi, dan kita boleh duduk di atas bumbung dia macam ni lah. Contohnya macam kalau kita pergi TRX pun sama juga, ada taman, kemudian ada tempat mandi untuk anak-anak, dan ada taman permainan. Dan begitu juga dengan ombak KLCC ni, sama juga konsep dia. Cuma kalau kita nampak, kalau TRX tu lebih besar lagi lah di atas dia berbanding dengan ombak KLCC ni. Cuba kalau KLCC tu boleh naik atas tu guys, pun best juga ya. Gayat tu. Wah, hebat. KLCC. Rooftop ni guys, sebenarnya kalau korang bagi warga emas lah ataupun OKU, korang boleh juga naik lift ni nanti daripada ground floor, boleh terus sampai ke atas bumbung untuk ombak KLCC bagus, ni ya. bagus. Jadi tidak ada masalah lah. Jadi dia Ada bisa lift juga untuk OKU ya, untuk sampai ke atas ini. Ada kemudahan asas yang sangat penting lah kepada mereka ya, Untuk pemandangan di terutamanya atas warga ni, emas. korang boleh juga naik di atas ni ya. Cuma belum dibuka untuk umum lah. Kalau korang nak lihat sendiri bagaimana untuk naik dia, saya tunjukkan tangga dia macam mana untuk naik di atas ini ya. Sebenarnya boleh naik, cuma sekarang ni masih ditutup lagi. Ini dia tangga dia. Tangga yang korang boleh naik untuk ke atas ni. Saya tunjukkan kepada korang ya. Atas ni boleh naik sebenarnya. Cuma nanti bila dah betul-betul dia buka untuk umum, nanti untuk orang awam, nanti baru korang boleh naik ke atas ni. Tapi buat masa ni korang boleh saja untuk lepak-lepak sini, santai-santai ke sini. Dan bagi saya kalau nak datang ke atas ni pada pukul 5 petang, cuaca dia sangat menarik, ataupun pukul 6 begitu, tidak terlalu panas dan pemandangan pun sangat cantik ya. Jadi guys, begitulah tadi yang kita dah lihat tentang ombak KLCC ni. Jadi Ombak inilah KLCC. antara yang saya boleh tunjukkan kepada korang tentang ombak KLCC. Jadi kalau korang ada masa kelapangan, nanti datanglah ke sini ya. Saya rasa dalam masa sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi mungkin baru penuh kedai-kedai yang ada di dalam ombak KLCC ni. Buat masa sekarang ni, kalau korang datang pun seperti saya juga akan melihat banyak benda-benda yang belum dibuka lagi.
bagi kepada kita ya. Hanya kita boleh melihat apa yang ada di dalam ombak saja dan pemandangan yang ada di dalam ombak KLCC. Itu saja buat masa sekarang ini ya. Bagi kita yang beragama Islam, yang paling penting sekali kalau korang nak cari surau, korang pergi ke level 4 ni. Jadi korang akan nampak di sebelah eskalator ni, terus saja ke kanan ya. Korang boleh bagus. pergi Ada ke surau. Jadi ini sangat penting juga kepada kita yang umat Islam ini untuk menunaikan solat fardu di sini ya. Walaupun dia bersebelahan dengan Masjid KLCC, tetapi dia menyediakan surau juga untuk kita solat di ombak KLCC ini. Jadi ini adalah untuk surau lelaki dan di sini adalah untuk surau wanita. So saya nak bagi korang tengoklah bagaimana di dalam untuk surau untuk lelaki ni. Saya masuk saja di bahagian depan ni, korang terus boleh nampak untuk kita ambil wuduk lah ya. Ruang solat. Alhamdulillah guys, kita sempat juga menunaikan solat fardu asar di surau ombak KLCC ni. Jadi kira saya adalah antara orang yang pertama jugalah merasmikan surau tu. Jadi guys, kita teruskan perjalanan kita di dalam ombak KLCC ni. Oh, bestnya. Paket dia lah untuk barang-barang runcit ini pun ada. Apa lagi, barang-barang macam ni pun ada, semua ada kat sini. Sini bahagian-bahagian minyak. Senang lah kat sini, boleh pergi belanja kat sini, shopping kat sini lah. Cuma harga je lah, saya tak tahu berapa harga dia. Jadi korang boleh sendiri tengoklah harga-harga yang ada untuk supermarket dia. Jom kita tengok harga telur-telur dia pula kat sini. Sini ada telur. Telur ni biasalah, kita boleh bezakan dekat kedai-kedai lain ya. Ini harga dia RM9.50 telur asin. Ini untuk telur biasa. Ini harga dia. Ini telur kampung ni kalau warna putih gini ya. Ini dia bahagian frozen dia, untuk air-air, untuk yogurt semua ada kat sini. Okey. Ini untuk bahagian coklat juga ada kat sini. Bahagian sayur pun ada kat sana. Ini bahagian basah ikan, sayur, ayam, semua ada kat sini lah. Dah siap ada kat sini semua. Jadi korang dah boleh belilah. Kita dah pergi ke supermarket dia. Sekarang saya nak tunjukkan kepada korang, kalau korang nak pergi ke MRT dia juga, ini adalah laluan dia juga guys. Jadi korang boleh turun sampai ke bawah ni untuk menggunakan MRT ya. Saya nak tengok dia punya design, dia benda dia, kita tengok sangat elegan lah. So saya rasa banyak benda yang baru juga di dalam mall ni, terutamanya untuk dia punya design, dia punya reka bentuk dia, dan apa saja yang kita nampak dalam ni memang sangat millennium. Inilah kita lihat, iaitu ombak KLCC. Sampai di sini saja untuk video vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Bagi korang yang sentiasa menyokong Brozul Outdoor, terima kasih banyak-banyak kepada korang. Jangan lupa guys. Dan bagi korang yang belum lagi, klik butang subscribe, dan klik tombol loceng, tanda sokongan korang kepada Brozul Outdoor. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Pertama sekali, ombak KLCC bukan dibangunkan sebagai tempat membeli belah semata-mata. Konsepnya menggabungkan seni, budaya, komuniti dan gaya hidup dalam satu destinasi. Malah, reka bentuknya turut mengambil inspirasi daripada elemen air serta keindahan tenunan dan corak batik tradisional Malaysia. Sebab itu, bila tengok bangunan ini, memang ada identiti tersendiri ya. Moden, tapi pada masa yang sama masih membawa sentuhan budaya tempatan. Kedua, dari segi saiz dan kemudahan pun memang menarik ya. Maklumat rasmi ombak KLCC menyatakan terdapat kira-kira 120 ruang runcit yang dirancang merangkumi 7 tingkat termasuk Sky Garden. Lokasinya pula di persiaran KLCC, sekitar 2 minit berjalan kaki dari MRT persiaran KLCC dan kira-kira 10 menit berjalan kaki dari Menara Berkembar Petronas. Jadi dari segi lokasi dan pengangkutan awam memang mudah mau datang di ombak KLCC. Dan yang ketiga, sambutan awal memang nampak memberangsangkan guys. Menurut laporan RTM guys ya, ini yang dikatakan ya, ratusan pengunjung hadir ketika pembukaan awal untuk melihat sendiri reka bentuk dan kemudahan ombak KLCC. Cuma
kena faham ya, pembukaannya dibuat secara berperingkat. Jadi jangan anggap semua ruang dan tarikan ya sudah beroperasi sepenuhnya. Malah Galeri Petronas sendiri memulakan pengalaman first sebagai sebahagian daripada proses pembukaan secara berperingkat. Jadi bagi saya memang menarik tengok satu lagi tarikan baru muncul di tengah Kuala Lumpur. Apa yang buat Ombak KLCC menarik bukan semata-mata sebab ia tempat baru, tetapi gabungan seni budaya, gaya hidup dan lokasinya yang cukup strategik. Jadi guys, pendapat kamu pula macam mana? Ombak KLCC ini bakal jadi antara pot wajib singgah di KL atau kamu rasa masih terlalu awal mau menilainya? Nah, komen dekat bawah ya. Dan ini adalah merupakan pengalaman dari channel Brozol Outdoor, di mana Abang Brozol ini menimba pengalaman dengan cara membuat video, mensajikan video-video dan juga tempat-tempat yang menarik, salah satu di KLCC yang dinamakan sebagai Ombak KLCC guys. Sangat menarik nih guys, sangat-sangat menarik. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini. Saya mendapat lebih 80% tidak melanggan channel ini. Apa salah kalian semua subscribe Bang Aaron agar lebih saya bersemangat menjana konten-konten reaction begini. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.